Tanya saya, ambassador tu apa? Selalu dengan ambassador, kan? KBE ni dia ada beberapa jenis rank lah. First rank adalah KBO, maksud dia kita hanya user. Sebenarnya jadi ahli BE, dia tak ada paksa kita untuk buat bisnes. Kita boleh je pilih untuk menjadi user sahaja. Happy user tak ada hal pun. Jadi kita boleh pilih untuk user, dan kalau kita rasa kita memerlukan keuangan ataupun kita nak beli something, contoh Alora Pens ni kita nak beli tak mampu, jadilah ambassador sebab kita ada peluang untuk dapat income tau. 4 angka ke atas. Sebenarnya saya pun buat macam tu. Mula-mula saya rasa tak mampu nak beli Alora Pens ni. Sebab rasa tak mampu itulah saya fight jadi ambassador. Dengan income ambassador saya yang pertama tu, saya beli Alora Pens. Dapatlah beli Alora Pens. Sebenarnya lagi kita tak mampu, lagilah kita kena tak ahli. Supaya kita ada peluang jadi ambassador, kita dapat extra income, beli pens. Dan sekarang saya dah ada lebih 7 pens dan dah ada full series. Semua ada. Pants, scarf, semua komplit dah. Komplit sangat dah. Alhamdulillah. Siap dapat bagi mak lagi, dapat bagi ayah, dapat bagi suami pakai. Dulu suami saya nak belikan dia Alora boxer pun tak nak. Sebab dia kata, alah sama je Alora boxer lain kan. Boleh beli banyak lagi berbanding dengan Alora boxer ni kan. Tapi saya dapat ambassador, masa tu boleh redeem. Alora boxer saya bagi dia free. Actually dapat free tau. Bila jadi ambassador, kita boleh dapat income, kita boleh dapat barang percuma BE dan kita ada peluang untuk pergi travel ke luar negara 2 kali setahun. Saya dah buat BE 2 tahun setengah, saya dah pergi 5 kali travel bersama dengan BE. InsyaAllah bulan 5 ni akan pergi lagi travel yang ke-6. Siapa nak join saya? Klik link di bio profile saya untuk maklumat lanjut. Kita bincang-bincang dekat situ. Okay?